Yo ni. Yang ni order cikgu tau. Cikgu ambil warna kuning. Kuning comel ni. Kuning macam kuning-kuning gold-gold sikit kuning-kuning keemasan gitu tah. Barang makan ni mahal si awak ni. Cikgu pakai warna kuning comel lah si awak deh. Okey, apa kaitan pula yo barang kemas, barang mahal dengan kuning? Sebab kuning dia melambangkan barang emas. Aduh, macam macam ni. Okey, so Aira nak bagi tahu dekat you siapa yang nak cari sedondon, you nak cari tema warna apa? Okey, biasa customer yang beli sedondon ada dua tau. Ada satu dia beli untuk geng-geng cikgu. Dia nak pakai dengan kemeja lelaki. Okey, so design tu mesti design yang tidak terlalu bunga lah kan. Nak design-design abstrak sikit Okey, macam ni. Dah tunjuk dekat you dah. Okey, design abstrak macam ni. Okey. So buat kemeja cantik you sangat-sangat cantik. You tengok ni, kain yang cikgu grab, biasanya dia orang akan grab kain royal silk. Kain royal silk ni you terletak di badan, nampak kercik, kain tak panas kat itu, Ira boleh bagi jaminan confirm. Yang you selalu tengok Ira pakai kan, banyak-banyak warna-warna striking, warna-warna comel tu kebanyakan adalah kain royal silk corak batik kan Okey, so siapa yang tengok video ni nak cari untuk dia panggil apa you all? Untuk cikgu, okey, ataupun nak cari untuk geng maharbain, okey, nak corak penuh, nak corak berkaki, just komen saja. You all nak cari tema warna apa, nak pakai berapa pasang, ataupun you all boleh datang datang ke Ira Syukri di mana? Di Jalan Tanjung Chat, Kota Baru Kelantan. Butik buka hari-hari sayang pukul 9 sampai ke 6.30 kan Pakat mai belakang you all